pemenang akan dicilangkan ke atas pentas. Dan ini lebih special sebab semua boleh berucap yang kalah. Kita mulakan dengan award yang pertama, talent lakonan paling kayu, dan pemenangnya jatuh kepada Fazlan. Saya dapat Maggi ni, begitu aura bagi saya. Saya terima kasih sangat. Sana boleh. Okey, itulah dia makan pemenang talent paling kayu lakonan 2005. Talent yang selalu minta cuti dan cuti, dan pemenang untuk talent selalu cuti jatuh kepada Fazlan. Mak kita tutup sakit ke? Itu cuti tahu. Belum. Cuti orang sakit sama. Ya? Dia sakit. Lu sakit kau dia. Mak sakit dah ni. Apa lu sakit ini sakit? Mak sini ni. Okey, terima kasih.